Assalamualaikum, salam sejahtera. Ni dah Hero Milin Channel, Timbul yang main balik. Okey, hari kedua di Krabi. Tu, jom nak pergi cari breakfast tu. Okey, untuk hari kedua aku di Krabi ni, aku perlu cari sarapan pagi dekat kawasan Aonang ni ya. Kalau hampa malah nak keluar pergi cari sarapan pagi kat luar dekat Hotel Pupa Aonang ni pun ada juga disediakan sarapan pagi. Kalau hampa nak makan, hampa bayar 200 baht saja, dia makan secara buffet. Tapi sayang sebab aku dah sampai di Aonang ni ya, jadi rugi kalau tak jalan-jalan menerokai kawasan Banak ni ya. Macam-macam tugu yang ada dekat Krabi ni, boleh nampak ketam, lepas tu ikan toman. Ikan toman kira apa macam ikan tu lah. Lepas tu ada siput gondang pun. Lepas tu betul-betul tepi pantai tu yang aku kata siput gondang tu dia. Hak ni aku baca sikit sejarah dia. Segan pula nak baca. Hamba baca ni ria. Ni di Laut Krabi. Pagi-pagi pun panas lik-lik weh. Kalau Thailand lah 8.40. Kalau Malaysia 9.40 lah. Kalau duduk tepi pantai ni dia kena layan lagu reggae lah. Pagi-pagi Muhammad Saleh memang dia duduk jogging lah. Malam-malam mereka duduk bekan habis. Tapi metang pagi-pagi ni duduk jogging tentang hangat. Macam ni kot cara mereka nak kekalkan kesihatan mereka. Jadi mereka berjogging pagi-pagi. Kalau tengok kot kawasan-kawasan ni penuh masalah berjogging. Okey, yang belah kanan ni pada video pertama apa boleh tengok aku main kat sini. Aonang Landmark Night Market. So macam-macam makanan mereka berniaga tang tu. You always makes me feel alright. Moon no shine. I was lonely. You never come to me. Whoa, never here with me. Moon no shine. I was lonely. Okay geng, ni pok untuk aku breakfast. Jadi tanpa membuang masa aku nak makan apa yang aku dapat dekat tepi-tepi jalan tadi tu. Nasi putih telur dengan kena ayam. Lepas tu tiap ais. Dan juga roti canai. Review dah. Syok tengok pemandangan aku ni. Nasi, nasi baik dia bagi cancur. Nasi, roti canai. Dengan ni dalam daging hijau kot silap aku. Kita nak sambil belacan, ada cabai ni. Boleh lah cabai ni. Satu lagi kalau aku nak dapat gambar. Nasi yang dia duk pakai dekat Siam ni, dia nasi dia bukan nasi putih macam kita nak makan Malaysia tu. Dia jadi macam nasi tu, hang tengok. Kalau aku tarik tu, dia macam nak pulut. Dia jadi macam nasi nak pulut. Tengok. Bismillah. Dia macam nak pulut masalahnya. Tapi first time makan macam apa rasa pelik sikit kan. Macam awak nasi ni macam mentah, bukan nasi mentah. Memang dia macam melekit tu ni. Sarapan pagi di tepi pantai memang memberikan kesegaran hati, mata dan juga jiwa. Bunyi macam tajuk lagu Awi pula. Ini di pesisiran pantai Aonang. Ada pokok-pokok pun ni, kalau gantung hemok syok ni. Jom sekejap tengah hari tengok, insyaAllah kalau sempat aku nak pergi Masjid Aonang. Banyak hemok. Aku cakap kalau daripada siapa-siapa main gantung hemok kan, dia tengok memang ada orang gantung hemok. Yang terbaik ya. Syok orang layan lah sini. Ni ada pokok apa kan. Style. Okey, disebabkan waktu tu dah tengah hari dan hari tu juga hari Jumaat, aku teruskan perjalanan ke Masjid Aonang. Perjalanan dari hotel aku nak ke Masjid Aonang ni lebih kurang dalam 2 minit. Kepada siapa yang tanya dekat Siam kalau khutbah Jumaat tu macam mana? Okey, khutbah Jumaat tu dia baca dalam bahasa Siam. Cuma faham dengan tak faham tu belakang cerita. Ni Aonang Muslim Street dekat dengan Masjid Aonang ni. Jadi malam ni kami akan main makan depan ni ya. Jadi dekat Krabi ni ada aja manusia Muslim. Kalau hampa fikir kata Krabi ni tempat ekstrim, tak ekstrim mana pun. Dan ada aja tempat kalau hampa nak beribadah. Okey, jom. Aku nak balik salin baju dulu sebab kita ada trip tang ni. Sama-sama aku balik dari main Jumaat tu, truk yang nak bawa kami pergi trip, pergi tengok sunset naik boat dah sampai. Jadi kami pun pergi. Alright, settle, jom. Kena duduk hujung ni. Okey, ni lori yang kami naik. Memang sah ah. Ya. Duduk ramai. 32 orang. Siam ni satu lah. Mau buat kalau make up lori tu memang tak mengecewakan. Okey, lepas lori tu hantar, kami main untuk cek cinema kat sini ya. Kita sekali dengan insurans lah. Dia punya package ni. Aku dah try nama. Kami ambil package 7 sunset. Jadi akan balik malam sekali lah. Tak malam dah 7 tu lah. Termasuk sekali dengan makan dan juga insurans kesihatan lah. Dan tag yang kami letak ni adalah kuningnya. Oh, dia garu pula, dia garu.
Yellow team. Oh, jom. Yellow team. Oh, keren. Yellow team. Hey, yellow team. Jom. Yellow team. Alright. So kami nak drop ni. Yellow team. Oh, yo ma. Kita akan naik buoy. Yellow team ya. You know white and yellow. Speedboat. Okey, package yang kami pakai ni adalah Seven Island Sunset by Speedboat. Package ni kami tempoh dekat resort kami ya waktu hari pertama kami sampai. Boat ni dah jalan. Kita berjemur. Kami naik speedboat. Oh, boat ni memang lajuan. Tangan kepala saya nak pakai, dia nak terbang. Bagi lutut bagi tepi. Jadi kami bagi lutut bagi tepi di sini. Waina la Rabbina mun harabu. Sayang, oh, du di sampingku, sayang, oh, du di sampingku. Okey, pulau yang pertama ni adalah Pulau Tali. Kat sini kita boleh mandi mandar yang sampai punya dia punya pemandangan tu. Tapi jiwamu buntu dengan cintaku, sayang, oh, dengan cintaku. Kau pergi tanpa bayangan, ninggalkan aku entah kemana. Pulanglah segera kembali ke pangkuanku. Okey, pulau yang kedua kami lalui ialah Chicken Island. Bunyi macam pulau ayam, memang betul. Sebab apa? Because Rockstone look like a head chicken. We come here for a picture and imagine this another point. Pulau Ayam. Okay, please. Okay, Entah kemana, pulanglah segera kembali ke pangkuan. Seterusnya ni kami main snorkeling kepada siapa yang tak berani nak berenang takut tenggelam. Jaket keselamatan disediakan dan juga Google. Tapi main dengan Mak dan Minah Saleh ni, mereka tak beli ya, mereka main kadah ya. Mungkin dekat kampung mereka dah biasa mandi laut, jadi mereka tak heran lah. Tapi sayang video kali ni sebab apa, aku terjun aku tak record. Lepas tu bila duduk dalam air terkelak aku tak record juga. Patutnya aku kena snorkeling bukan berenang. Aku kena rakam di dasar lautan tu, tengok pemandangan. Bukannya aku berenang lagu ni. Tapi tak apa nak buat macam mana. Ni adalah satu pengalaman pertama untuk aku lah. Jadi aku kekok sikit dengan keadaan. Next time aku kena study dulu sebelum aku turun ke laut ni. Totong. Oh, totong. Oh, step. restaurant, toilet at the center point. We have dinner on the beach. Today I will stop to 5:15. After dinner, see sunset on the beach. And 6 o'clock, 6:30, we come back here. Alright? Money is on the ground. Okay? Okay. Seterusnya ni kami main ke Pulau Poda. Hampa boleh tengok enjin ni, bang. Start. Okay, aku berada di Poda Island. Jadi kat sini kami akan makan. Nanti pun set up kat sana. Oh, sekali ada bakar-bakar ni, bakar jagung. Ini makan vegetarian. Oh. So, vegetarian. Rale, just see the view. Oh, view sana. Malam ini kita tengok plankton. Jom jalan-jalan. Ya, jalan, lihat view. Ya, yeah, this is the Poda Island. Brother tadi tu dia cakap malam ni tengok plankton. Apa benda plankton? Yang kata plankton tu bukan nama tempat ah. Plankton. Dia ada dua, plankton dengan kelentong tu. Kelentong tu muang. Jangan nak kelentong. Ni ada Cileri. Cileri menjaga apa? Menjaga pantai. Want you help to sing another song of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, redemption song. Emancipate yourself from mental slavery, none but I was. Okey, kalau hampa main ni hampa kena tahu hampa punya package tu duduk di mana, macam kami di sana. Kalau hampa main silap package ni duduk lain dah. Dia macam ni ah, kalau hampa pakai tag kuning kat tangan hampa tu, hampa kena follow geng-geng kuning tu saja. Kalau tag biru hampa kena follow tag biru. Dekat sini ada juga menega-nega. Kalau hampa nak beli hampa kena bawa duit sendiri ya. Tapi lan kami free ya sebab termasuk dalam package. Kami nak tunggu untuk depa set up makanan. Hampir siap. Okey, depa dah panggil makan. Fulfill that mood. Want you help to sing? I want you help to sing this song, song
kami. Okey, ada kentang. Lepas tu ada jagung, betul sayur, ni apa ayam. Kau semua jangan risau, halalan toiban. Dan boleh tambah dia bang. Lagi aku lebih kurang dalam 3 minit baru kita pergi kat sana. Makanan dia memang kena dengan tekak aku disebabkan aku ni peminat tegar sayur. Jadi aku recommended dia punya trip ni ya. Kalau hampa jenis tak makan sayur, ada juga non-vegetarian yang dipersediakan kat sini ya. Dan semuanya halal. Tambah lagi. Jangan salah, sayur semua ni. Sayur vegetarian. Jadi dah ni time untuk tengok sunset lah. Untuk view tengok sunset enam. Dah matahari dia akan terbenam belah tu. Oh, memang style. Oh, pasiak dia halus dah kan. Tengok sunset lah habis lah. So kami nak gerak pergi ke boat. Kami dekat ke sana. Kami nak ke satu lagi tempat kot tak silap. Apa tengok plankton apa tu. Oh rupanya hak yang plankton yang kita kan tadi tu hak macam dalam cerita SpongeBob tu. Aku kan datang apa. Apa pun makan dulu buah nenah dan juga buah temikai dan melihat keindahan view dekat sini. While we stand inside and look, some say it's just a part of me. We've got to fulfill the boom. Won't you help to sing? I want you help to sing this song of freedom. 'Cause all I Ini dia cakap kata area sini private area. Seterusnya kami lalu dekat satu pulau persendirian ni ya. Oh kaya pula dia punya owner dia. Mungkin peniaga cempedak yang berjaya. Ini dia nak main tengok plankton ke? Kan. Okay guys, have a sit down first. Have a sit down please. Sit down. I can show you on the boat now for somebody who don't want to swim. We go to swim and see plankton together. Okay, we can swim from the back close to the boat. We don't go far from the boat and we don't touch the rock. And then for somebody who don't want to get wet tonight, you can see plankton here inside the boat. You can see plankton here. When we show the plankton, we don't use the flash or phone or camera. And we have to turn off light. Yeah, okay. And the mask snorkel, please take care. Don't make it loose. Don't make it loose. अभी दिखाएंगे भैया यहीं पे बोट के अंदर दिखाएंगे You move hand in the water. You will see the small light white color. Okay. Now who wants to swim? Stand by from the back. Okay. Now who wants to swim? Stand by from the back. Okey, ni kami nak monting untuk tengok plankton tapi di bawah boat lah. Untuk plankton ni kalau apa nak tengok apa tak boleh buka sebarang cahaya melalui telefon ke, kamera ke, lampu ke. Jadi kalau buka lampu tu dia takkan nampak dia punya plankton tu duduk menyala-nyala. Bila main time malam Easter 360 ni memang out terus ya. Tak boleh nak guna langsung. Dia punya pencahayaan dia punya night vision dia memang out. Okey, tu jom. Okey, selesai. Dan kami nak ke tempat yang dia orang nak ambil. Jom, kami nak gerak balik ke Pupa Aonang. Okey, untuk balik pula dia termasuk sekali dengan trik tu. Jadi maksud dia mai pun dia hantar, balik pun dia main ambil dan dia hantar di mana hotel yang kita duduk ah. Okey, kami dah sampai dekat resort lah. Kena mandi-mandi dulu. Kita bersihkan diri dulu. Pas lagi baru nak keluar. Okey geng, kami nak keluar pergi Muslim Street. Tu aktiviti pada hari ni memang betul weh. Padat. Di malam kami nak cari makanan dekat Aonang Muslim Street. Jom. Okey, untuk makan malam hari kedua kami memilih dekat dengan Masjid Aonang. Jadi direka tu penuh orang menegon. Dan jangan risau, pendengar-pendengar dia pun Muslim. Dan ada juga yang boleh cakap Melayu. Yaksikan panorama kehidupan kita semua. Tidak ada banyak bezanya. Dekat sini dia lebih kurang macam pasar malam minggu. Ada juga disediakan meja untuk apa nak makan. Lepas tu banda pun ada sesak juga satu kat sini. Kita semua sama sahaja, hanya manusia biasa. Dekat sini dia pun buka setiap hari ya. Jadi aku tapau 1-2 makanan untuk buat balik. Dan juga satu lagi aku makan dekat sini. Okay, dengan satu lagi aku ada veggie pad thai. Oh, makan sayur. Cukup murah kalau dengan sayur ni.
Untuk makan malam kat sini aku milih satu kedai High Food Asia. Dekat sini dia lebih kurang macam food court. Dia ada kedai-kedai macam-macam dia punya menu tu, apa boleh order dekat setiap kedai tu. Ni satu menu daripada satu kedai ni ya. Jangan sombong, jangan menghina. Ingat asal usul kita, kita semuanya sama. Wow, 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 wow. Pagi-pagi reggae. Wow, wow. Royak apa main order dekat sini depan ni. Untuk makan malam aku memilih nasi putih dan juga sotong steam limau lah. Aku nak beritahu kat sini, kalau hampa jenis makan pedas dia tak jadi masalah. Tapi kalau orang yang jenis tak makan pedas, dia memang bermasalah. Aku jenis makan pedas ni pun aku kata benda ni memang sangat pedas. Rating pedas tu aku boleh bagi 1000 per 100 sebab dia memang pedas tapi sedap. Jadi kalau hampa jenis tak makan pedas, apa kena habaq kat orang yang ambil order tu kata buat tak pedas. Okey, jom saya makan. Ya. Mari. Esok nak beli ya? Hari ni pi tu Ada dah. Balik tadi. Okey, jom. Tu orang boleh tengok orang dah memang promoh. So kat sini wait, kalau hampa duk jenis tak boleh cakap siap pun, apa boleh je main kawasan-kawasan sini. Ada dia yang boleh cakap Melayu. Okey, selesai makan malam dekat luar. Jadi aku balik ke resort pula untuk nak makan sikit barang yang aku beli dekat pasar malam tadi. Dia punya veggie pad thai, lepas tu kentang hak goreng dia punya lupiang tu, lepas tu makan dengan minyak kosong je. Hai, Assalamualaikum. Hari kedua kami di Krabi. Jadi kami nak pergi mandi dekat sana. Breakfast dulu lah. Breakfast pagi ni adalah roti dan juga kopi dan juga roti. Dengan kerana roti di Thai ni bukan ada microwave, ni sebut main daripada Malaysia. Oh, pagi ni duk mamun lagi. Ingatkan hari kedua, rupanya hari ketiga tu lah kata masa berlalu dengan begitu cepat sekali. So masuk ada tempat sini memang sample sampai tak sedang kata dah hari ketiga. Apapun aku lapik perut dulu lah pagi-pagi ni. Jom mandi dulu. So yang baru dapat 2 lagi. Beli lah pakai abang untuk balik lagi. Hari ketiga kami baru kami nak mandi korang. Tapi dia buka dah ni. Buka dah ni. Ayah kami main kau penuh lah kat sini. Mak Saleh kan tengah duduk lepak kat sini, giling-giling. Jadi anak dia tak boleh bawa main makanan. Lepas tu dia nak make noise, dia nak buat bising. Bukan segalanya para sedang, para sedang. Orang berusaha. Alright gang, aku dapatkan vibe dekat sini. So relax ni pun santai. Bila mandi kolam pagi-pagi ni aku rasa segang je dah. Lepas tu sayang pula rasa macam tak mau nak balik tapi sebab sekarang ni hari ketiga kami terpaksa balik ya, check out sini. Jom kami dah kemas semua orang, kami nak gerak meninggalkan Pupa Aonang ni. Dan kami nak gerak balik lah. Tengok macam nak mendung tapi tak mendung. Nak panas tapi macam tak panas. Oh, memang syok resort kat sini weh. Jadi kalau hampa nak main sini hampa jangan risau juga sebab kat sini ada je yang boleh cakap bahasa Melayu. Ada 2 orang awet resepsionis ni, seorang daripada Yala, seorang lagi daripada Pakani. Kalau nak cakap bahasa Segok tu memang Segok lah, tak boleh nak kata apa. Mungkin dia sudah dimiliki. Apa-apa pun nak teruskan perjalanan pulang. Sebenarnya banyak lagi tempat menarik di Krabi ni yang aku tak sempat nak explore. Ada 2 tempat yang berada daripada trip boat. Hari kedua kami itu recommend lah, tapi kami tak sempat pergi 2 tempat tu. InsyaAllah jika ada kesempatan dan masa aku akan pergi pula di tempat tu. Pengalaman di Krabi selama 3 hari malam aku membawa vibe reggae dan juga main sini dia pun sangat ramah dan jangan risau dah boleh cakap Melayu dah hampa bersantai kat sini. Apa pun jaga dia yang hampa elok, jangan buat benda tak ketahuan. Okey, selesai jelajah Thailand kami di Krabi. Jadi banyak tempat menarik yang kami pergi dan kami betul-betul letih dengan motor. Jadi macam dengan sebuah traktor lagi. Gila balik je lepas tu. Okey, so kami nak kena gerak balik dah dulu. 3 hari 2 malam kami di Krabi dah habis. Okey, jumpa lagi di next video, next event. Assalamualaikum. Let's go.